Perpustakaan Kansas City bukan sekadar perpustakaan, tetapi ikon seni bina dan budaya yang telah menarik perhatian dunia. Terkenal dengan reka bentuknya yang menyerupai rak buku gergasi, perpustakaan ini menawarkan lebih daripada sekadar koleksi sastra. Dengan sejarah yang kaya dan kemudahan moden, Perpustakaan Bandaraya Kansas ialah destinasi yang mesti dikunjungi untuk pencinta buku dan seni. Perpustakaan ini secara rasmi dikenali sebagai Perpustakaan Pusat, iaitu perpustakaan awam yang merupakan sebahagian daripada sistem perpustakaan awam Kota Kansas. Bangunan ini menawarkan pelbagai koleksi buku, arsip, bilik bacaan, ruang pameran seni dan kawasan perbincangan komuniti. Perpustakaan ini diasaskan pada tahun 1873 sebagai salah satu perpustakaan awam tertua di rantau ini. Pada mulanya, perpustakaan ini mempunyai koleksi kecil yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat. Pada tahun 2004, perpustakaan ini berpindah ke bangunan baru yang sebelum ini menempatkan sebuah bank. Perpustakaan itu kemudiannya diubah suai dan menjadi ruang awam yang menggabungkan reka bentuk klasik dengan kemudahan moden. Reka bentuk yang menampilkan rak buku gergasi ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menarik perhatian dan mempromosikan kepentingan literasi. Kemudahan perpustakaan Kansas City termasuk bilik bacaan yang selesa dilengkapi dengan teknologi moden, ruang membaca di bahagian atas bumbung, auditorium untuk acara komuniti dan perbincangan literasi, pusat arsip menyediakan akses kepada dokumen sejarah tempatan, ruang kanak-kanak dan remaja yang direka khusus untuk memberi inspirasi kepada golongan muda. Perpustakaan Bandar Kansas ialah perpustakaan yang menggabungkan keindahan seni bina, sejarah yang kaya dan dedikasi kepada cilik huruf. Dengan kemudahan moden dan program yang menarik, perpustakaan ini bukan sahaja tempat membaca, tapi juga pusat komuniti yang memberi inspirasi. Jika anda melawat Kansas City, pastikan anda meluangkan masa untuk melawat perpustakaan ikonik ini dan mengalami pengalaman yang unik.